Tekmu nak tahu tak apa we duduk dalam hutan? Lo ni we nak pergi cari gamo. Jadi kita kena ada botol so, kita kena bubuh air dulu. Tak ada, we bubuh air. Ni setara ni lah air. Jadi kita bubuh penawar dia dulu. Dia tu jangan bubuh banyak. Bubuh sikit je. Dan kita akan bubuh air dia. Botol lembek. So bubuh sikit. Dia akan jadi bertukar berwarna putih. Nak suruh larut molek, kita buat kocok dulu. Jangan guna air pahit, guna air tepat hak kita nak buat ni. Apabila kita jumpa sarang dia, kita kena ejah. Tolok. Allah besar. Molek. Jadi kita kena ada bekas lah. Kena ada bekas sikit. Kita akan bubuh dia dalam bekas. Tangan. Bubuh secukup rasa kata. Tu dia. Sebab apa kita kena buat gini tak? Sebabnya dia nak suruh cepat dia keluar. Kalau tidak dia tobik orang lambat. Sebab dia nak rakok-rakok Kita akan mencari lubang dia. Dia besar-besar tu. Agak kita nak makan pun puas hati. Kita cari hot lubang hot baru-baru. Boleh dikatakan tak sikit. Kita tahu dia tu ada. Kalau kita cari lubang baru. Tengok tu. Ni dia baru kerja semalam dek tu. Tengok molek apa. Kita ajak dia dulu. Kita wiai penawar. Jadi kita siap dah bubuh ni hak dalam upah. Saya dapat tengok Jadi kita relax dulu. Lebih kurang 40 minit, 45 minit. Jadi kita rehat dulu, kita naik kat dulu. Rest kita. 1 hour later. Tubik dah. Apa tu? Tu dia. Tubik dah. Tubik ke bawah saya tu. Ni. Tu. Dapat satu. Tu guys. Nampak tak tu? Tubik dah tu. Mari kita ambil. Satu. Okey, satu lagi tu. Tuh. Nampak tu? Dia sudah tubik. 2. Muju kita cepat tu. Kalau tidak dia masuk lubang mola ni. Seluk. Kita basuh dia dulu. 4 ekor. Dah besar. Besar. Duk jalan ni. Allah. Basah dah. Alhamdulillah tak itu. Okey, alhamdulillah. Kita tubik dulu. Asyik kita dalam ni nanti kita buat tubik dah. Allah. Tak itu.
mati. Inilah hasil kita. Lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ekor itu. Jadi beres kepada rakan sahabat kita. Terima kasih yang mana menonton. Jangan lupa subscribe, share video dan komen.